Assalamualaikum. 11 hari bulan 7 2026 kawan-kawan. Bersamaan dengan 25 Muharram 1447 Hijrah kawan-kawan. Selepas hujan turun kawan-kawan. Kita apa nak lenok bila hujan ni. Ini aku ingat ni apa benda ni. Yang Ana dengan marah kat aku. Musim hujan aku lena membuta. Pasal motor tu tak siap Macam mana? Nah, cuba kau bagi tahu orang ramai macam mana yang makcik tu dia tanya pasal motor. Masih beli barang dapur tu. Yang RM1,000. RM1,078 lah. RM89 gitulah. Hak beli barang dapur tu. Kan? Kau rasa-rasa masa duduk gitu kita beli barang dapur tu banyak mana? Balik. Kalau RM1,000 tu, kenapa dia bubuh daun sawit ni lopok ni? Jangan bubuh ni pelepah sawit dalam lubang air ni. Bubuh di atas, di sebelah atas. Balik. Ini sebahagian kecil je. Tadi kita dah halau ke semua balik tadi. Hampir dah semua. 97%. Petang ni tak ada pula dah. Pasal lembu tu dia kata nak jual kat ni, Aku nak tanya Atirah dengan berapa sen yang kau dapat duit? Aku rasa kan 1 sen pun kau tak dapat duit. Duit dengan kaunting pun hilang. Ini yang ada benda-benda dengan apa tu, sedikit duit Sari Osman. Dia dengan anak dia ni. Sangat-sangat luar biasa betul. Ni kalau kau dapat ingat lah benda kejadian yang kena pukul tu. Yang 2 minggu duduk tu. Yang Ana 6 minggu dekat hospital. Yang Tirah tu 5 minggu dekat hospital. Yang minggu kedua Ana duduk kat hospital, Tirah masuk. Dan Tirah keluar hari yang sama dengan Ana keluar. Lepas pada tu, minggu yang keempat tu Anu masuk. Dan minggu yang ketiga tu Tikah pula masuk. Dia keluar minggu keempat. Seminggu kena tikam. Kau faham tak apa benda yang berlaku dekat sini?